Assalamualaikum. Nak beli? Nak beli? Assalamualaikum, nak beli? Salam. Nak beli apa? Nak beli kereta dash yang kurus satu abang. Boleh RM5.90. Ada. Nak warna apa ni? Nak warna putih. Warna putih. Ya ni? Nak tengok duit dulu. Ada. Ni tak cukup RM50 ni. Kereta tu RM5.90. Kalau kereta kontrol ni? Tak cukup juga. Yang ni lagilah mahal. Ambil ni lah, belon. Belum tak nak. Belon tak nak pula. Bawa kedai RM50 je. Memilih. Aduh. Jali. Ya, Tok Pengulu. Susu pekat manis Cak Junjung tu. Satu je. Satu je lah. Kau anak Yusof kan? Ayah kau gimana? Ayah pergi masuk gua. Buat apa dalam gua? Dia kan sokong Arsenal. Lepas tu kau buat apa ni? Nak beli kereta tapi tak cukup duit, Tok Pengulu. Okey, disebabkan ayah kau dah undi aku 5 tahun berturut-turut. Kau ambil lah apa kau nak. Nanti Tok Ngulu bayar. Betul ke Tok Pengulu? Betul lah. Nak yang mana? Cepat. Ini satu. Abang, ini Tok Pengulu bayar Ya. Terima kasih Tok Pengulu. Sama-sama. Pengulu. Satu je kan? Satu je. Berapa sekali dengan anak Yusof? Nak Yusuf punya yang ni. RM25.50 sekalian susu. Sekali susu nanti aku datang bayar. Peruntukan tak masuk lagi lah. Aduh, kau ni Pengulu. Harapkan duit rakyat juga. Tak ada lah. Saya 2 lagi masuk lah tu. Nanti aku main bayar. Jangan risau lah. Aduh, Pengulu jenis apa lah kau ni? Allah, tu pun berkira. Kalau... Yelah, dah. Okey, Assalamualaikum. Salam.